SRB3 点火、リフトオフ。Solid boosters are ignited. Lift Baru ni off. kita dikejutkan dengan satelit Terra X1 kan. Tapi kali ni UiTM pula lancarkan nano satelit diorang sendiri iaitu UiTM-SAT. Projek ni kalau korang nak tahu diuruskan oleh UiTM bersama dengan rakan daripada Jepun iaitu Kyushu Institute of Technology bersama dengan universiti daripada Filipina dan juga Thailand. Dan semuanya bergabung di bawah inisiatif ASEAN-SAT. Dan UiTM-SAT tu ni ialah sebuah nano satelit CubeSat-1U yang mana misi utama dia adalah untuk pemerhatian bumi, guna komunikasi IoT dan juga store and forward data daripada kawasan terpencil. Pelancarannya ni kalau korang nak tahu baru je berlaku pada 26 Oktober 2025 melalui H3F7 dari Tanegashima Space Center daripada Jepun. Mungkin ada yang tertanya kenapa nak kena buat benda ni? Sebabnya UiTM nak buktikan yang universiti kita pun boleh menjadi peneraju teknologi angkasa dalam ASEAN. Benda ni bukan setakat buat satelit tapi menunjukkan satu simbol pembangunan penyelidikan dan juga bakat muda. Dan projek ni kalau korang nak tahu bermula daripada 2021 lagi bersama dengan penyelidikan daripada Jepun. So, walaupun bunyinya macam kecil nano satelit, tapi ini adalah salah satu langkah besar dengan UiTM-SAT. Manalah tahu suatu hari nanti universiti lain pula akan ikut sama.